My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana ni, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Semoga kalian sihat selalu ya. Sekarang ni kita berada di luar dan outstation dan Pak Rilnya nggak ada lagi camping ya. Nggak ajak kita untuk camping. Dan hari ini kita pengen bagi tahu tentang update semasa tentang FIFA guys. Di Malaysia ini hanya tinggal beberapa hari lagi untuk membuktikan bahawa FAM itu katanya tidak bersalah gitu, sebab katanya ada technical problem lah dan sebagainya, dan ternyata ada suspek utama yang melaporkan dan bukan Indonesia tapi Vietnam. Dan kenapa FAM berdiam diri guys, dan berbaki beberapa hari saja lagi untuk perkara ini terjadi. Jadi mari kita dengarkan dulu apa alasan sebenarnya yang terjadi ini guys. Memang ramai pihak yang tidak puas hati, termasuk kita juga. Jadi apa tunggu lagi, mari kita saksikan di sini guys. Finally, tim bola sepak Malaysia dah keluarkan senarai pemain untuk skuad Harimau Malaya pada bulan Oktober ni. Okey, ramai yang menantikan name list ni keluar sebab kita pun tahu Harimau Malaya sekarang tempang kehilangan 7 pemain warisan. Jadi kita nak tengok jugalah player-player yang mampu menggantikan ke-7 pemain warisan ini. Kita masih lagi belum dapat jawapan, masih lagi belum appeal, masih lagi kes ni belum selesai, tapi hidup kena diteruskan. Perlawanan bola sepak tidak boleh ditangguhkan, maka bulan ni ada game yang kita kena menang. So, korang boleh baca sendiri senarai pemain-pemain yang akan bermain untuk Harimau Malaya pada bulan ni. Goalkeeper macam biasa Azri Ghani, Haziq Nazri dan juga Shihan Azmi. Okey, Shihan pun kita nampak tengah on form sekarang dengan JDT. Lagi-lagi hari tu jadi hero untuk JDT lawan dengan kelab Liga Jepun. Lepas tu dekat pertahanan, of course, kehilangan Facundo Garces, antara player favourite aku, memang satu kehilangan yang besar. Diharapkan player-player macam Dion Kus, Dominic Tan, Corbin Ong, Daniel Ting boleh step up untuk membantu benteng pertahanan Malaysia ni. Okey, dekat tengah kita kehilangan Hector Havel, kita punya maestro, tapi kita ada Afiq Fazail yang boleh tahan bermain dengan JDT, perform. And then kita ada Edric, Nazmi Faiz, Noah Liner, harap juga selalu dapat line up lah. Okey, lepas tu dekat bahagian penyerang, yang menariknya disebabkan kehilangan player-player macam Joao Figueiredo dan juga Holgado, Jordan Mintah dipanggil buat pertama kali. Ada nama yang biasa macam Arif Aiman dan Faisal Halim. Okey, finally akan bermain lagi untuk Malaysia. Faisal Halim, kalau korang nak tahu, boleh tahan on form juga untuk dia pada awal season ni. So ini pula jadual perlawanannya, yang mana Malaysia akan menentang Laos pada tarikh 9 Oktober 8 malam dekat Laos. Okay, and then kita punya home game pada 14 Oktober dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Okay, so kita akan lawan Laos 2 game berturut-turut. So, kalaulah kita hilang 7 pemain warisan ni untuk tempoh yang lama, maknanya perlawanan-perlawanan Asia Qualifier ni memang kita perlu hadap lah tanpa pemain-pemain warisan ni. Macam yang aku dah beritahu tadi, lawan Laos pada bulan Oktober. And then kita ada lawan Nepal pada 18 November. And last kali, match paling penting, match penentuan, kita lawan dengan Vietnam pada 31 Mac. Okay, waktu ni kita kena buktikan dekat Vietnam, kalau tak ada player warisan kita kena buktikan kita boleh menang tanpa pemain-pemain warisan ni. Korang rasa macam mana? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Ini pula kedudukan grup F setakat ini. Malaysia leading dengan 6 mata, tapi ini masih lagi boleh diubah Kalau tiba-tiba FIFA hukum kita kalah 3-0 dengan Vietnam, hilang poin, boleh jadi Malaysia berada di tangga terbawah dengan 0 poin sahaja.
risiko amat Masuk malam berat. ni, FAM ada 6 hari sahaja lagi untuk mengemukakan rayuan 2 days ago, 4 hari terhadap saja FIFA lagi. supaya FIFA menarik balik hukuman terhadap Harimau Malaya dan juga ketujuh pemain warisan. So, minggu ni memang hangat sangat pasal isu ni, tapi aku nak sentuh pasal satu benda yang ramai tak borak sangat, just on the surface level, which is FIFA ban tim bola sepak ni dah pernah berlaku dah pun dekat negara-negara lain, dan aku nak sentuh negara yang terdekat atas isu yang sama, pemalsuan dokumen juga untuk pemain warisan, iaitu negara Timor Leste. Okey, sebelum tu kalau korang sukakan info-info konten-konten bola sepak, korang boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan. Mantap. Okey, untuk kes Timor Leste ni, pada tahun 2011 sampai 2015, diorang banyak naturalize player-player daripada Brazil tau. Okey, dengar cerita sampai 12 pemain kelahiran Brazil yang bermain untuk Timor Leste. Okey, and then pada tahun 2015 macam tu, negara-negara Asia Tenggara dah mula syak puas sangka lah kepada Timor Leste ni. Dan AFC sendiri, Asian Football Confederation, yang ambil tindakan untuk menyiasat pasal Timor Leste ni sehinggalah membawa kepada FIFA. So sepanjang diorang menggunakan player-player Brazil dalam tim diorang ni, diorang punya performance tak adalah meningkat tinggi mana pun. Okey, memang ada beberapa kejutan yang diorang buat, yang mana diorang menang lawan Mongolia dalam kelayakan Piala Dunia 2018. And then diorang seri juga dengan tim Malaysia pada AFF 2014. Waktu tu kira kejutan jugalah. Tapi realitinya diorang tak pernah pergi jauh pun dalam kelayakan Piala Asia ataupun Piala Dunia, dan ranking diorang masih lagi di bawah negara-negara kuat dalam Asia Tenggara lah, macam Indonesia, Malaysia, Vietnam dan juga Thailand. Okey, berbalik kepada hukuman pula yang dikenakan dekat Timor Leste. Teruk weh kena. Bila aku baca, aku rasa macam ini kalau kena dekat Malaysia ni, mampus kita. Kau tahu tak? Hancur kan? Bertahun-tahun Timor Leste ni kena hukuman tau. Kelayakan Piala Dunia 2018, Piala Asia diorang tak boleh. Lepas tu sampai kelayakan untuk 2023 kot pun diorang FIFA tak bagi juga. Okey. Digantung dari kelayakan Piala Asia 2023. So image bola sepak memang jatuh teruk, dan beberapa pegawai bola sepak Timor Leste ni digantung seumur hidup lah. Maknanya dah tak boleh ada kaitan dengan bola sepak dah. Tapi apa yang agak pelik antara kes Malaysia dengan kes Timor Leste ni, untuk kes Timor Leste, diorang ambil masa bertahun-tahun tau untuk buat siasatan, untuk berikan hukuman. Finally, masuk malam ni, FAM ada... Betul. Ya, betul. Isi dokumen silap pula. Apa benda ni weh? Ini perkembangan terkini FAM dan pemain warisan disangsi FIFA. Dilaporkan terdapat kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Fax machine rosak kot. Walau bagaimanapun, FAM tetap menegaskan para pemain warisan yang terlibat adalah rakyat Malaysia yang sah. Selain daripada itu, orang Vietnam dah keluar bersuara. Mereka tidak tahu sama ada FAM boleh berjaya dalam rayuan atau Vietnam akan diberikan kemenangan. Dengar cakap orang kuat FAM sedang berjumpa dengan pihak FIFA, bukan di New York, di Switzerland. Dan last kali beberapa pemain warisan telah digantung daripada main untuk klub mereka buat sementara waktu. Sejujurnya beberapa hari ni kan abang stres gila sampai tak ada mood nak cukup. Inilah dua benda duniawi yang abang sangat sayang. Klub paling padu di dunia yang buat masa sekarang main macam siot dan nampak macam manager akan dipecat, dan juga pasukan kebangsaan kesayangan tanah tumpahnya darahku yang dalam situasi yang sangat serius. Banyak yang minta abang komen suruh aku hantam orang, tapi bila masalah dia besar sampai boleh menjejaskan nama baik dan juga maruah negara, bukan tempat saya untuk cakap bro. Satu benda yang pasti guys, tak kisahlah kita disangsi atau tidak, lepas ni pasti situasi akan jadi agak tidak cantik lah. Sebaik-baiknya lah untuk abang, walaupun kita ada spekulasi serta pendapat masing-masing, saya akan cuba buat yang terbaik untuk beri vibe yang positif kepada pasukan kebangsaan dan juga negara yang dicintai. Inilah masa Ekor Harimau kena tunjuk belang serta support kita yang sebenarnya. Itu Betul. Assalamualaikum. Saya baru saja selesai perjumpaan di Wisma FM.
Dan dimaklumkan seperti semalam, FAM masih menunggu dokumen penghakiman penuh daripada FIFA. Walaupun tarikh akhir rayuan 10 hari sehingga 6 Oktober, sekiranya dokumen penghakiman penuh itu dapat lebih lewat daripada tarikh berkenaan, akan ada lanjutan tarikh lagi untuk membuat rayuan. So kita tunggu perkembangan selanjutnya. Follow saya untuk mengikuti perkembangan bola sepak dalam dan luar negara dengan bersahabat dengan saya. Kenapa FM belum buat rayuan sedangkan masa berbaki makin kurang? Ramai yang keliru tentang kes FAM dan 7 pemain yang dikenakan tindakan oleh FIFA. Pertama, hukuman penggantungan yang diumumkan di laman web. FIFA sudah berkuat kuasa serta-merta. Sebab itu pemain terbabit tidak boleh diturunkan. Namun, tempoh rayuan FAM masih belum bermula. Dalam undang-undang FIFA, kiraan 10 hari untuk buat rayuan hanya bermula selepas FAM menerima surat rasmi bertulis reasoned decision daripada FIFA, bukan dari tarikh artikel diumumkan di portal. Buat masa ini, FAM masih menunggu dokumen rasmi tersebut. Selepas diterima, barulah mereka boleh kemukakan rayuan mengikut saluran yang sah, FIFA Appeal Committee, dan jika perlu ke CAS. Kesimpulan, hukuman sudah aktif, tapi hak rayuan masih belum berjalan sebab surat rasmi FIFA belum keluar. Kenapa FM belum buat rayuan sedangkan masa berbaki makin kurang? Ramai yang keliru tentang kes FAM dan 7 pemain yang dikenakan tindakan oleh FIFA. Lepas diselidik-selidik, rupa-rupanya ada orang yang pergi buat report dekat FIFA. Suspek utama, Persatuan Bola Sepak Vietnam. Diorang tak puas hati lepas kena bantai dengan Malaysia 4-0 dalam kelayakan Piala Asia pada bulan Jun yang lepas. Lagi satu suspek, Persatuan Bola Sepak Konoha, Indonesia. TMJ ada spill, individu yang berada di New York bertanggungjawab untuk melobi pasal kes ni. So, individu yang ada dekat New York time tu adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Hadir persidangan PBB, sambil-sambil tu ambil peluang beramas mesra dengan Presiden FIFA. Erick Thohir, Ketum PSSI, merangkap Menteri Belia dan Sukan Indonesia yang baru. Ada share juga berita gembira pasal perjumpaan Presiden FIFA dengan Presiden Republik Indonesia tu. Tapi Pak Erick menafikan dakwaan tu. Kata dia perjumpaan di New York untuk discuss pasal bola sepak Indonesia je. Diorang tak ambil pot pun pasal bola sepak negara lain. Tapi diorang sentiasa support kemajuan bola sepak Asia Tenggara. Pendek cerita, diorang jealous Malaysia power. Diorang pergi buat report ke saluran yang betul, iaitu kepada FIFA. Lepas diselidik-selidik, rupa-rupa. Tapi kalau diikutkan lah kan, yang cara yang terbaik seperti begini guys. Maksudnya biar jelas. Biar jelas cara profilnya begini. Lepas tu nampaklah di sini ada bertulis macam ibunya siapa, bapaknya siapa, nenek datuknya siapa juga. Jadi benda ni kita perlu, mereka FAM ni perlu teliti guys. Jangan berahsiakan kepada fans sendiri. Sedangkan kita sebagai orang Malaysia ini, kita pengen permainan yang fair and square, nggak ada politik-politiknya. Seterusnya lagi, permainan itu perlulah adil kan. Nah, bila adil tu perlulah ditunjukkan kepada semua. Okey, yang ini ada ini, yang ini. Ini simple aja guys. Tunjuk pada ini. Kalau ini nggak bisa untuk dibuktikan, gimana untuk selesaikan masalah? Kemungkinan besar harimau Melaya bakal menjadi harimau yang menjadi gelap guys, di dalam kandang aja, nggak keluar daripada situ. Waduh, pusing kita jadinya guys, pusing. Guys, jadi itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada like pada video untuk dirasi, just komen dan subscribe dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video-video anda. Assalamualaikum. Pusing guys, gimana pendapat?